Sekarang versi terbaru adalah 3.1. Okey. So, apakah kelebihan Google's 3.1? new Veo Mari tengok video ni. 3.1 has just pushed the boundaries of AI video. You can now create full cinematic scenes with characters, motion, and transitions using only 3 images. It also adds first and last frame controls, allowing you to create smooth cinematic transitions with built-in sound effects. Here's how to try it. Go to FreePic, choose the new Veo 3.1 model, and upload your start and end frames. Enter your prompt and enable sound effects. Your AI video will be ready in seconds. Get all my resources in the comment section below. Tu dia. Apa tadi? Gambar di Canva tu nak letak di mana? Upload lah dulu. Okey. Okey. Gambar yang kita buat tadi. Nanti tengok balik rakaman lah. Saya nak sekarang ulang kang ni. Ya. Okey. Anda just masuk saja, panggil saja dalam apps image upscaler, anda masuk ni. Dalam projek ni macam saya buat untuk benda ni, dia dua gambar saja yang diperlukan lah. Dan kalau boleh kalau bagi siapa, kalau untuk menjana, kalau boleh gambar kena ada satu, kalau boleh lah tanya saya, biarlah gambar yang tak ada tak ada background, tak ada gambar orang pegang macam inilah. Oh, ini sengsara babe. Nak repairkan benda ni. Kalau tanya saya, paling terbaik kena seketul je gambar tu, lighting cantik-cantik sikit, tangkap. Lagi senang kita proses. Dia ada kalau dekat telefon di dalam apps. Kena scroll ujung-ujung. Pergi dekat bahagian ni, nama dia apps. Namanya apps. So pergi ke bahagian apps. Sini apps. Kemudian rujuk kepada nama dia, type kata kunci tu image upscaler. So ambil yang gambar butterfly ni. Panggil dia. Lepas tu nanti dia tanya mana sumber gambar. Kita panggil sumber gambar tu, kita naikkan dia 8 kali ganda. 16 tak boleh ke? 16 ni tak tahu, mungkin kena bayar kot. Sebab dalam Canva ni dia ada yang berapa yang lain. Ya, kadang yang ini yang saya jumpa, yang saya tengok. Ya. Yang ini pun ada juga. Ini video upscaler pun ada. Ni yang rekun ni pun saya tak pernah cuba lagi. Tapi bolehlah anda try tengok. Kalau dia tak minta duit, tak apa, jalan je lah. Sebab ada setengah tools dia kadang-kadang dia minta duit. Itu yang ala kacau daun lah. Macam tu lah lebih kurang. So macam ni upscale. Ini upscale dia tak ada macam yang sistem yang kedua yang saya pilih. Ni dia tak ada berapa kali ganda dia naik. Jadi saya kat sini agak payah sikit nak determine. Ya. Okey. Sebab kita nak naikkan tinggi supaya sistem tu dapat mengenal. Okey. Alright, jom kita teruskan masa mencemburui kita. Okey, kemudian kita masukkan dalam flow. Kita pakai flow lah, senang. Flow ni okey, kalau kita ada akaun percuma, okey, kita masuk dekat Google, type dekat ni. Ini dia. Saya bagi terus link dia lah. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.